Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Welcome back to the channel. Hari ni saya sangat-sangat excited sebagai fanboy Anbernic. Hari ni saya dapat jadi orang pertama kat Malaysia yang ada benda ni, Anbernic RG Slide. Yay guys. Okay. So anyway guys, jangan lupa tekan subscribe, follow dan juga share segala-gala benda apa yang ada kat sini. Kalau nak komen apa semua kat bawah ni, boleh tulis saja, saya akan cuba jawab sebaik mungkin. Dan sebelum itu, jom kita unbox. Kemudian kita akan cerita lebih lanjut lagi pasal RG Slide ini. Inilah dia, RG Slide guys. Memang sangat-sangat gembira tengok ni. Tengok rupa dia. Kali ni lain sikit Kalau korang tengok kotak sebelum ni kan, dia memang just satu buka terus. Yang ni dia buat special sikit. Di mana dia ada slide macam ni. Dia ada slide. Dia print gambar kat depan ni. Dia slide macam ni, tarik. Kemudian keluar nama Anbernic. Ni baru hard case dia macam biasa. So daripada sini korang boleh buka je terus. Wih, lawa tu. This time around lagi lawa tu. Apa ni? Siap dengan kad siap. Wih, packaging lagi detail daripada sebelum ni. Apa ni dalam ni? Oh, dia punya screen protector guys. Nice lah. Dia bagi siap-siap tempered glass. Yang tu yang best pasal Anbernic. Korang tak perlu fikir pasal benda-benda lain dah. Okay, kat sini pula korang tengok. What? Dia cover EVA foam. Ada cover ni pula. Ni device dia. Dan ni obviously the USB-C punya charging cable. Oh my god. Bismillahirrahmanirrahim. Oh no. Wah, lawa siap. Tolak. Moment of truth guys. Moment of truth. Wow. Alamak siap. Weh. Sedap tu. So, feeling yang saya rasa bila saya tolak is actually feeling yang macam tak sama macam PSP Go dulu. Saya rasa yang ni lagi smooth. So, jom kita tengok rupa dulu. Okay, so bahagian depan ni full semua screen dia ni. Saya tak letak lagi tempered glass tu. Jadi saya letak. Kat sini pula ada switch on off button, up, down. Sorry, ini volume button. Bahagian bawah ni korang boleh nampak USB Type-C, on the go semua kat sini lah. Ini pula untuk untuk audio port. Ini nak letak SD card. Kat sini L1, R2, R2, R1. Okay, button dia simple je. Tekan-tekan je. Dia tak ada sama perasaan macam korang main RG557 lah. RG557 kan korang boleh, dia ada macam haptic feedback tu kan. Tekan sikit, tekan banyak tu. Ini dia jenis touch je. Okay. Sini pun ada button juga. Dan bila kita buka. Okay, button kat sini XYAB ni lebih kurang sama macam button feeling yang saya dapat dengan 35XX yang sebelum ni, yang Pro tu. Dan dia punya analog stick dia jenis tanam. Nampak tanam kat dalam. So, positioning itself saya rasa bila untuk tangan saya pegang, sedap elok. Sedap elok lah. Tapi kalau kata budak nak pegang, mungkin dia akan rasa agak janggal sikit. Tapi untuk ni, bagi saya, tangan saya masih sangat selesa. Kontrol kat sini. D-pad dia pula, dia macam ada sedikit rubbery silikon ni, yang memang sangat sedap. Nak main pun sedap. Okay, dan kalau korang perasan dia buat ruang tanam kat sini. Okay, ruang tanam ni tak mengganggu jari saya. Saya tak rasa pun dia mengganggu jari saya. Saya masih boleh tekan dengan elok. Saya panggil ruang tanam lah biasa. Jadi sebenarnya dia macam ruang dia buat bentuk frame ke dalam lagi tu untuk tak nak ganggu ruangan slide. Kat sini pula ada select and start button. Simple je. Tapi the build itself memang rasa sedap. Yang ni yang best ni. Tengok tu, dia punya tolak tu. Very smooth. Oh, this is nice guys. Okay, maka inilah dia guys. Anbernic RG Slide. Slide. Okay. So, apa yang kita nak tengok kat sini, kita nak tunjuk kat korang. Ini ada, korang boleh nampak kat sini, dia punya
fan lah apa semua. So detail semua ni cantik. So kita nak cerita pasal otak dia, pasal dia punya spek. Dia datangkan, kalau korang nak tahu RG Slide ni didatangkan dengan 4.7 inch screen OCA full lamination multi-touch. Dia 1280 960 tau. Okay. Dan juga support refresh rate sampai ke 120Hz. So korang boleh bayangkan korang main game Android ke game PS2 yang dan dengan sangat-sangat smooth lah nanti. Korang akan nampak skrin tu sangat-sangat cantik. Kemudian dia didatangkan dengan Unisoc T820 processor. Kemudian datang dengan quad-core Mali 357, 8GB RAM. Tapi DDR4 saja. Kemudian 128GB siap-siap dalam ni otak dia. ROM dia lah actually. Dia datangkan dengan Android 13. Dia support juga 5G Wi-Fi 2.4G, Bluetooth 5.0. Dan lain-lain lagi. Jadi saya terang dengan detail. Jom. Ambernic RG Slide ni dia memang sangat-sangat versatile. Memang totally brand new design. Dengan design yang sangat cantik. Dengan quite powerful performance. Dengan HD screen, high refresh rate which is like 120Hz guys. So korang boleh main game lama-lama dengan grafik yang sangat cantik. Kemudian major Android title korang boleh main kat sini. Dengan all-in-one emulator siap korang boleh main sampai ke Switch dan juga Vita. However, saya cakap saya siap, tak bolehlah main game Switch yang berat dan juga game Vita yang berat. Kemudian dia datang dengan Ambernic AI Assistant. Dengan long battery life, korang boleh main dengan sangat lama. Professional control experience, rich expansion connectivity whereby korang boleh connect dengan controller, nampak ni. Ambernic RG P01 ni korang boleh connect juga ataupun korang connect dengan mana-mana third party Bluetooth controller ataupun wireless controller. Alright, kemudian kita akan cakap pasal display dia. Saya nak terangkan detail sikit lah. Macam tadi saya kata spek dia adalah 4.7 inch. Dia BOE LTPS in-cell screen dengan OCA full adhesion technology. Dia kata yang ni dia reducekan glare tau. So that means kalau kata korang main bawah cahaya matahari ke apa ke, kurang glare dia tu. Dia enhance transparency dan juga dia improve touch sensitivity. So dia multi-touch kan. So, dia improvekan dari segi touch tu. Tak adalah macam lagi-lagi sikit lah kan. Lepas tu, contrast ratio dia lebih kurang 1200 nisbah 1 dan brightness dia sampai ke 500 nit. So, benda-benda detail yang saya sebut ni, korang boleh dapat bandingkan dengan phone yang ada, phone Android ke apa ke yang ada kat sekarang ni. Yang ada dekat pasaran lah kita kata. Kemudian dia juga high resolution dan high refresh rate. So, resolusi dia lebih kurang 1280 960. Dia tak sama dengan 557. Okey, korang boleh tengok skrin bezel skrin saya pun korang nampak dah. RG 557 kalau korang nak skrin panjang korang akan ambil yang ni. Tapi untuk yang ni, dia lain. Kemudian, yang paling penting dia support sampai 120Hz. So korang akan main game dengan skrin grafik yang sangat-sangat smooth. Okay, macam korang main phone yang high-end tau. Kalau korang main game, korang beli phone yang high-end, gaming phone, korang akan perasan yang dia boleh on sampai ke 120Hz. So memang cantik. Okay. Bercakap pasal slide design dia. Yang ni dia. Okay, korang nampak sekarang ni kat bahagian bawah ni dia agak tebal sikit. Tapi skrin dia dan juga ada extra button di atas ni. Dekat atas ni nampak. So screen itself ni bukan saja touch screen. Kalau berbanding dengan PSP Go lah kan. Ini touch screen. Kemudian sini ada button. Saya tak tahu korang nampak klik. Okay, saya tutup yang ni sebab dia cerah kan. Okay, kalau korang perasan kat sini, ini adalah button untuk on Ambernic punya apa kata launcher. So korang boleh on kat situ. So sini korang boleh guna sebagai button back. Dia kalau nak ikut dia menggunakan innovative sliding cover interaction as first sliding cover model. Ini adalah satu sliding model yang pertama untuk Ambernic. So dia kata dia dah buat kajian daripada device-device yang ada retro sebelum ni, yang ada daripada brand-brand lain. Dia dah combine semua detail tu dan dia keluar satu inovasi baru. Okay. Dia automatic spring slider design. Siapa saya kata automatic spring slider? Sebab tengok dia tolak sikit, dia akan tolak habis. Tolak sikit dia akan tolak lebih. Dia akan macam ada spring yang akan tolak dia. So dia pastikan korang punya slide tu effortless lah. Dan benda ni dia kata juga dia boleh memberikan ketahanan yang lama. Sebab tu kalau korang tengok kat sini material dia dia macam metal lah. Slightly very tough and quite very feel sturdy lah. Okay, bercakap pasal pegang pula. Okay, kalau nak pegang, macam korang tengok, saya pegang dengan tangan saya memang sangat sesuai.
Mungkin korang sesuai untuk tangan yang kecil. Contoh tangan budak yang berumur 5 tahun ke, umur 7 tahun ke, mungkin dia akan rasa macam korang sesuai untuk pegang. Dari segi grip pula, korang boleh pegang macam tengok, macam phone je. Korang boleh slide terus ke dalam poket korang. Sebab korang tengok dia tak ada. Dia tak ada apa? Tengok, dia tak ada analog yang terjonjol keluar kat sini. Joystick dia pula, dia menggunakan 8K High Resolution Anti-Magnetic Interference Capacitive Joystick. So, kat sini dia very totally improve dia punya joystick dia. So kalau macam korang tengok yang sebelum ni saya buat RG35XX Pro, saya bercakap pasal joystick di mana dia tanam sikit. Ni dia tanam. Ni memang dia tanam habis joystick dia. In terms of dia nak bergerak tu pun quite okay, banyak lah juga. Tapi saya prefer joystick yang ni lagi sebab dia tinggi. Cuma RG557 biarpun dia datangkan dengan Android dan RG406H datang dengan Android, dia kurang susah kita nak simpan dalam poket berbanding device yang ni. Ni lagi senang nak simpan dalam poket. So kalau kata korang nak banding yang otak lebih kurang sama, it's actually this. RG406H. Nampak ni? Tapi kelemahan, saya cakap siap-siap, kelemahan RG406H adalah ini. Terlalu tinggi joystick dia. Sampai mudah sangat terkeluar. Tengok kat sini di mana saya terkeluar sikit. Dia sangat-sangat tinggi, guys. Kelemahan dia adalah dia sangat-sangat tinggi. So, susah kita nak simpan dalam poket. Tapi dia kecil je lah. However, untuk yang ni, korang tak ada masalah dengan isu. Kalau tak ada, jumpalah. Akan jumpa isu joystick. Akan mengganggu bila korang nak masuk dalam poket. In terms of performance dia, dia datang dengan T820 processor, which kita dah pernah try dekat device yang lain dan kita tahu dia boleh cover sampai ke Vita dan juga Switch. However, macam saya kata, game Vita, Switch dan juga PS2 yang terlalu berat. Okay, korang akan rasa sedikit lag tu. Tapi tak apa sebab dia datangkan juga dengan 8GB DDR4 RAM. Dan juga datang dengan 128GB siap-siap otak dalam dia. So katalah let's say lah korang tak ada bajet untuk beli SD card. Nak letak dalam ni, nak install game. Macam saya memang ada dah. Dalam device ni ada 400GB punya SD card, tapi SD card yang laju memang laju, bukan SD card biasa sebab korang nak main game. Dan juga kat sini pun ada sekeping 400GB. Cuma kat sini saya rasa tak tahu lagi saya nak beli ke tak. Mungkin saya akan beli sebiji sekeping lagi 400GB untuk lucuk kat sini. Kenapa 400GB? Sebab bila saya buat perbandingan antara 64, 128, lepas tu sampai 256, lepas tu 1TB semua, saya rasa macam 400GB tu dia punya nisbah harga dengan saiz tu sangat-sangat, orang kata apa, berbaloi. Dan saya juga beli waktu ada voucher semua lah. Okay, in terms of cooling juga, korang boleh nampak kat sini. Nampak tak? Dia punya cooling coil dia tu ada kat dalam ni, cooling fan dia akan sedut kat sini. Kemudian dia akan keluar kat belakang ni. So, kalau kata korang letak atas permukaan mana-mana, kalau banding dengan yang ni, korang letak permukaan, dia luas. Ada banyak ruang boleh masuk tangan sebab dia ada grip dia. Untuk yang ni, mungkin korang rasa, alamak kalau aku tak kat betul-betul atas lantai, dia ada ke ruang untuk keluar angin? Ada. Korang nampak ni? Sekejap kita tengok Nampak tak? Ni tinggi dia sikit ni. Macam punat. Dia puting sikit kat atas ni, letak atas ni, so akan keluarlah angin tu. Tak adalah tinggi sangat. Kalau tinggi sangat, dia akan mengganggu korang nak masuk dalam poket nanti. Dia dah tak jadi portable sangat dah. So, dia ada juga emulation yang dah siap-siap dah. Kalau korang tengok dalam ni, apa tu? Dah siap dah emulator semua tu, korang just guna saja. Dan dia datang dengan Rixel HK siap-siap. Let's say lah, korang nak malas nak cari website mana nak download, guna je Rixel. Rixel ni datang siap-siap daripada Anbernic. Dan dia juga datang dengan Anbernic AI, guys. Apa itu Anbernic AI? Jom kita tunjuk siap-siap. Kalau korang tak tahulah. Anbernic AI ni dia adalah satu AI yang disediakan oleh Anbernic, whereby dia satu sistem yang dia sediakan. Nampak ni? AI Square dia cerita siap-siap. Sebelum AI Square dia cerita translation dulu. AI translation ni dia akan translate game korang yang korang tengah main tu. Kata korang tengah buka game dia dalam bahasa yang korang tak faham. Even English pun kalau korang ada masalah, korang guna translation dia ni, dia akan keluar satu kat bahagian tepi ni, dia akan tolong translate game tersebut. Untuk AI Square pula, korang boleh tengok di mana korang boleh create creature lah, buat gambar, semua, everything ada dekat sini. Asyik dengan iklan Anbernic lagi. So now, cakap pasal bateri, datangkan dengan built-in 5000 mAh polymer lithium bateri. Korang boleh main lebih kurang 6 jam. Dan juga datangkan dengan quick charging. So dia boleh jadi quick charging lah. Kalau cucuk dia akan keluar kata quick charging. So lebih kurang 3 jam terus akan penuh lah. Daripada kosong dah joystick dia kita dah cerita dah. Kemudian dia ada juga gyroscope. Contoh korang nak main game
PUBG. Game Android lah. Kita kan cakap Android cukup lah kan. Nak main game Android yang memerlukan korang guna gyroscope, memang boleh main, tak ada masalah. Datangkan dengan Android 13 Pure. Pure Android. So tak ada malware ke apa semua, tak ada semua benda tu. Bloatware apa tak ada. Untuk speaker pula digunakan high fidelity stereo speaker. Dan korang juga boleh cucuk 3.5mm audio jack kat sini. Dan dia juga ada vibration. Macam storage dia sapu sampai 2TB, tapi saya tak rasa korang perlu 2TB. Macam waktu raya hari tu, saya bawa semua Android device dan juga Embernic saya yang lain, saya bawa balik kampung. Sebab apa? Anak-anak saudara saya main beramai-ramai. Dan best dia, pasal Embernic ni, kalau kata korang menggunakan ROM yang sama, version yang sesuai, especially untuk RetroArch, korang boleh bermain sekali dekat screen. Contoh screen TV. Korang connect ke TV through like Android Cast apa semua, so korang boleh join sama-sama. Macam hari tu saya main lebih kurang 5 orang serentak main sama-sama. Kalau connect internet, korang boleh guna 2.4 dan 5G, tapi untuk main game, make sure korang guna 5G lah. Saya saja yang tu lebih stable. Bluetooth 5.0 korang boleh guna untuk connect ke audio, let's say ada headphone macam ni, Bluetooth headphone dan juga controller. Kalau kata let's say lah korang tak nak connect menggunakan Miracast, korang tak nak dia lagging ke apa, dia Type-C display port ni, cucuk je lah. Lepas tu dia akan sambung ke TV. Jom kita nak test game. Dan to be honest, I would say that sebelum kita nak test game ni, setakat saya pegang ni, saya rasa dia memang sangat sedap dipegang. Cuma ya, betul dia tebal sikit dan saya rasa dia agak berat lebih kurang sama kot. Lebih berat sikit lagi yang ni. Tapi bila pegang tu dengan cara nak main dia tu, rasa macam alah, very unique lah. Warna dia datang dengan hitam dan putih, tapi saya pilih warna hitam sebab saya rasa warna hitam lagi padulah, teringatkan, mendekatkan diri kita kepada PSP Go dulu. Dan saya memang sangat-sangat terima kasih kepada Embernic sebab bagi chance saya untuk review benda ni awal. So memang saya, macam korang tahulah, saya fanboy Embernic. Bukan saya tak boleh beli device-device yang lain, tapi saya memang fanboy Embernic. Sebab saya jenis, kalau kata saya minat tu brand tu, saya akan continuously that. Dan alhamdulillah, selepas saya pujuk Embernic, dia kata okay, korang boleh beli dapat awal untuk kau buat review. So inilah dia. This is it. Yay! Okay, jom kita test game. Dan lepas tu, kalau korang ada apa-apa nak tanya soalan, tekan je kat bawah tu. Saya akan cuba jawab sebaik yang mungkin. Sebab apa saya suka test guna game fighting? Sebab yelah, saya minat game fighting. Dan saya suka test capability yang dia punya ni. Dia kata joystick dia. Tapi saya suka tau joystick dia ni. Joystick dia ni memang nampak lagi tahan daripada joystick yang 406H tau. 406H ni rasa macam takut tercabut. Dia ni tak. Ini memang dia dah totally improve tau. Macam saya kata, Embernic memang sebelum ni dia suka improve, keluar sikit-sikit. Dia belajar pada kesilapan, dia improve dekat model yang seterusnya. Kena Hyper Mega Man. Mantap. Okay, seterusnya guys, kita main game PS2. Ini adalah GTA 3. Dan kalau kata korang perasan kan, saya kat sini dekat setting, saya buka high mode. Nampak ni. Ini high mode dan fan auto. So fan okey je, tak ada panas ke apa ke sekarang ni. Jadi GTA 3 dekat PS2 ni memang smooth, elok je. Wih. Oh no, terbaliklah kita. So saya tak nampak lah ada macam lag ke apa ke. Cuma yelah, saya punya control memang saya tak pandai sangat main. Run. Ketuk. Seterusnya kita try game GBA. Ni Sonic Advance
Okay, ini dia guys, kita main game. Kena main game PSP lah. Dah ada macam PSP Go kan. Ini game DC dia guys. Final Fantasy DC dia. Lama sebenarnya. Apa tekan apa ni? Aku lupa dah Ini lompat. Ini ketuk. Ingat dah. Okay, seterusnya kita main game Tatsunoko guys. Tatsunoko versus Capcom. Ni memang ialah, korang tahulah ni memang favourite Nintendo Wii game saya. Memang fighting kau-kau ni. Oh, smooth elok je. Apa ni? Okay chat, ini pula game. Ini 3DS Untuk 3DS, saya rasa 3DS main dekat device ni lagi best lagi daripada korang main device dekat RG557. So untuk Nintendo DS dan juga 3DS, saya rasa lagi best dekat sini. Sebabnya resolution screen tu cantik kat bawah ni. Kat bawah ni pun kau boleh touch semua, dan ni kau boleh adjust sebenarnya nak besar kecil semua ni. Tapi screen ratio ni sangat-sangat selesa dan sesuai untuk korang main. Nak guna benda ni, tutup je lah, main je lah pakai ni. Tapi susah sikit lah sebenarnya. Aku prefer pakai yang ni, kemudian tekan. So basically ni rasa macam korang main 3DS pun ada juga, di mana controller tu kat bawah. Lepas tu korang boleh touch screen kat atas ni. Tapi tak tahulah bila kan Anbernic nak keluarkan satu game device yang betul-betul bentuk macam 3DS. Yang tu memang akan jadi super hit lah untuk semua orang. Okay, ini adalah game Android. Game Android FC25. Tapi untuk yang ni saya main, saya nak try pakai, nak tunjukkan dia punya screen dia, macam mana kita nak guna screen. Allah. Okay, macam biasalah, mestilah kita test satu game AAA untuk Android, which is apa ni? Genshin Impact chat. So, ni pun very smooth to be honest. Sedap lah main. Tak ada rasa lagging at all. Ni saya tak ada ubah setting apa-apa pun ni. Oh. Okay, so basically ini dah dia IG slide tersebut yang ada kat tangan kita ni. Okay. So overall saya boleh kata yang device ni ada kekurangan dan juga ada kebaikan dia. Tapi paling plus point dia is actually the design itself. Tengok. Ini yang mahal tu kat situ. Okay, ini yang menarik dia buat saya sangat-sangat tertarik. So kalau kata korang nak beli, ada link dekat bawah ni. Korang boleh tekan saja terus direct ke Anbernic Official Store. Saya pun ambil kat situ. Dan Alhamdulillah lah, setelah awak saya sebagai fanboy Anbernic, dapat juga kita jadi orang pertama yang pakai device ni. Very very unique from Anbernic. So anyway guys, thank you very much. Jangan lupa subscribe, follow, share apa semua segala mana ni, like kat bawah tu. So kalau ada apa-apa soalan, tulis kat bawah, saya akan cuba jawab sebaik yang mungkin. Thank you very much. Bye bye.